Okey, antara kedua-dua jenis smartphone ni iaitu Infinix Note Edge dengan Tecno Pova Slim 5G, yang mana satu lebih berbaloi untuk korang grab. Pertama sekali kita tengok dari segi chipset. Untuk Infinix Note Edge 5G dia menggunakan chipset Dimensity 7100 5G, manakala untuk Tecno Pova Slim 5G dia menggunakan chipset MediaTek 6400 5G. Untuk Infinix Note Edge 5G 8GB RAM, boleh extended lagi 8GB RAM, total 16GB RAM korang boleh pakai dekat phone. Untuk Tecno Pova Slim 5G 8GB RAM dan boleh extend lagi 8GB RAM. So sama je lah dengan Infinix Note Edge 5G. Dan kedua-dua jenis smartphone ni 256GB. Poin ketiga untuk bahagian bateri, Infinix Note Edge 5G dia mempunyai bateri sebesar 6500 mAh bateri, manakala untuk Tecno Pova Slim baterinya hanya sebesar 5160 mAh. So dekat situ kita dah boleh tengok betapa berbaloinya kalau korang beli Infinix Note Edge 5G, sebab bateri kapasitinya sangat besar kalau nak compare dengan Tecno Pova Slim 5G. Poin keempat, IP water resistant. Untuk Infinix Note Edge 5G dia ada IP65 dust and water resistant, manakala untuk Tecno Pova Slim hanya IP64 dust and water resistant. Dia agak lebih kurang sama performance untuk IP ratingnya. Kedua-duanya tak ada masalah, dua-dua ada IP rating 65 dan 64 dust and water resistance. Poin kelima dari segi kamera. Okey, kedua-dua jenis smartphone ni dia support 50MP untuk kamera belakang dan 13MP untuk kamera depan, geng. So dia punya kualiti gambar hampir sama untuk kedua-dua jenis smartphone ni. Okey, 50MP untuk Infinix Note Edge 5G, Tecno Pova Slim 50MP juga. So kamera performance dua-dua lebih kurang sama. Untuk poin yang terakhir dari segi kepatasan charger. Okey, Tecno Pova Slim dibekalkan 45W, so that means Tecno Pova Slim dia support fast charging sehingga 45W. Sama juga macam Infinix Note Edge 5G, 45W yang disupport pada Infinix Note Edge 5G. So kedua-dua jenis smartphone dia support fast charging 45W. Jadi untuk kedua-dua jenis smartphone ni kami ada ready stock sekarang dekat kedai IMG Shah Alam. Kami ada ready stock Infinix Note Edge 5G dan Tecno Pova Slim 5G. And then bagi pandangan korang, yang mana satu yang berbaloi untuk dibeli? Sama ada Infinix Note Edge 5G ataupun Tecno Pova Slim 5G? Cuba korang komen.